Mana korang nak dapat motor yang ada dashcam depan belakang, harga bawah 20,000, CC 250? Why? H, tak dapat. Sini, W Motor RT2 untuk anda semua. 250cc, 4 stroke, single cylinder, dual overhead cam. Not bad. 23 horsepower, 22 Newton meter of torque. Nampak tak ini apa? Ni kameranya. Dash camera, depan belakang dia bagi. Ada ABS, 2 channel, depan belakang. Apa korang nak lagi? Untuk seating position dia, memang selesa, serius. Dia punya seat memang lembut. Dia punya footrest, not bad lah. Tapi kecil, asal dia buat kecil macam ni. Lebih lah kaki yang. Dia datang dengan TFT display, full colour Korang boleh tengok tire pressure, semua benda korang boleh tengok dekat sini. Smart tu. Untuk storage, muat-muat helmet sahaja. Kecil sebenarnya, kecil. Tapi boleh lah, helmet boleh masuk, okey lah. Windshield, boleh adjust manual. Kau kena pusing kat sini, baru kau naikkan, kau anggap tak ada je lah. Kompartmen. Ni datang apa ni? Ni apa benda ni? Dual absorber dia bagi. Lampu, dia bagi full LED, mat. Tapi korang jangan tipu aku. Lawa betul tak? Korang tak pernah tengok kan? Ni aku tunjuk kat korang semua. Share Mac Lawa kot.